Hey, what's up guys? Okay, baiklah. Disebabkan makin ramai dah mula burn out and minta kita slow downkan sikit syllabus. Okay, it's fine. Hari ni kita akan buat simple sikit, iaitu ayam goreng crispy cicah sos Thai. So korang ambil ayam, gaulkan dengan 2 sudu sos ikan, masukkan black pepper and letakkan 1 sudu gula. Lepas tu korang perap lebih kurang setengah jam. Ayam ni nak guna bahagian mana pun boleh. Yang aku jumpa ni tongking, macam interesting, sedap makan ni. And then masukkan 2 sudu tepung bestari, 2 sudu tepung beras, and then korang masukkan garam dengan sebut perasa secukupnya lah. Lepas tu kita masukkan air. Air tu masukkan sikit-sikit tau, sampai dia tak pekat sangat, tak cair sangat macam ni. Lepas tu baru kita masukkan bijan ataupun sesame seeds, gaul-gaul and boleh goreng. So make sure minyak betul-betul panas. Nak goreng tu letak one by one tau. Jangan kau campak semua serentak, nanti dia bertangkup, dia bercium sesama dia. And bila dah nak masak, baru masukkan cili kering, daun limau purut dengan bawang putih supaya jadi aroma wangi macam tu. And semua benda ni boleh kunyah tau, termasuk dengan daun limau purut tu. Lepas tu bolehlah hidang. Okay, happy dah? Tapi kelonggaran ni sekejap sajalah boleh diberi. Tak boleh lama sangat lah. Kita kena back on track on our schedule. Tak lama lagi. But for the time being, boleh buat dulu yang ni. ASMR. Bismillah.